Pandangan saya, pakcik petai itu tetap salah. Roll. Ambil cuma. Ambil cuma. Ayo pun buat bukan barang apa nak cari tujuan nasi pun tak boleh dekat negara sendiri. Habis nak buat macam mana? Mafialah. Bukan hari 24 jam cari tenaga. Bukan 24 jam. Habis tak boleh tenaga, suruh menyamuk. Suruh jual dada. Video ini sangat prejudis. Video ini tidak menggambarkan keseluruhan apa yang berlaku. Malah video ini tidak bertanya pun dengan penguatkuasa apa yang sebenarnya terjadi. Nampak? Dan hasilnya bertantan komen negatif, bertantan caci maki, bertantan dosa terbit daripada video yang prejudis ini. Nampak? Dan tahniah untuk si pembuat video dan tahniah juga untuk mereka yang meneruskan hantaran-hantaran video ini yang turut sama bersubahat membina piramid dosa. Syabas, pakcik petai berniaga dekat tempat yang salah. Datang aduan, penguatkuasa datang dan minta pakcik untuk beralih. Bila datang lagi sekali, pakcik petai tetap kekal dekat tempatnya. Ada kita nampak penguatkuasa lerai-leraikan petai? Tak. Yang meleraikan petai siapa dia? Yang campak petai siapa dia? Pakcik petai. Ada kita nampak penguatkuasa berkasar? Tidak. Yang sekali nampak kasar dan biadab adalah pakcik petai. Ya, tak salah untuk kita berniaga. Tak salah. Berniagalah dekat mana-mana sekalipun. Tapi kalau tempat itu tidak boleh berniaga, tempat itu salah untuk berniaga dan kita tetap berniaga dekat situ, of course akan ada kesannya. Jangan salah meletakkan simpati sehingga kita membenarkan perbuatan salah itu berleluasa. Jangan salah meletakkan kasihan sehingga kan kita membenarkan orang yang bersalah itu merasakan dirinya betul. Sebab itu saya sangat kasihan, saya sangat simpati pada penguatkuasa yang menjalankan tugas berdasarkan aduan, yang menjalankan tugas untuk keharmonian rakyat. Gerai buka tempat parking, gerai menghalang laluan, gerai menyebabkan kesesakan lalu lintas, gerai yang pasang dan tinggal. Ada banyak aduan berkaitan tentang perkara ini yang banyaknya diselesaikan oleh penguatkuasa. Bayangkan kalau penguatkuasa lepas pada ini fed up dan dia tak mahu lagi menyantuni aduan, apakah jadi? Haru biru. Haru biru. Sebab itu kita nak kena terima kasih, kita nak kena bersyukur, kita nak kena support penguatkuasa yang menjalankan tugas dia. Tugas kita pula adalah untuk memastikan kita mematuhi peraturan, lesennya, lokasi berniaganya, dan kalau ditegur, beransur je lah. Apa nak kecoh-kecoh, apa nak bising-bising, apa nak salah sana, salah sini, yang salahnya kita. Kita salah tempat berniaga. Ayah saya, arwah ayah saya, berniaga ayam kecil, datang majlis bandaran, minta supaya alihkan tempat yang lain. Ayah saya, arwah ayah buat apa? Arwah ayah beralih kat tempat yang lain. Sebab tempat berniaga itu tidak boleh dan tidak dibenarkan oleh majlis perbandaran. Nampak? So, apa masalahnya? Cumanya sekarang baran pakcik petai itu menyebabkan kes ini berlanjutan. Dan saya puji tindakan YB Dr. Raja serta juga YDP Majlis Perbandaran yang datang ke rumah pakcik petai menyantuni beliau serta memberikan pampasan. Logiknya tak payah ada pampasan sebab yang bertindak buang petai itu adalah pakcik petai itu sendiri. Yang melakukan kesalahan adalah pakcik petai itu sendiri. Sepatutnya tidak ada apa-apa. Namun, kita dalam sekolah Ramadan, kita sedang membentuk akhlak yang baik. Tindakan Majlis Perbandaran serta tindakan YB Dr. Raja adalah tindakan yang menyantuni akhlak yang baik. Nampak? Pesanan saya pada penguatkuasa, teruskan komitmen, teruskan kerja. Of course, bila mana kita nak buat perkara yang baik, akan ada penghalangnya. Of course, bila mana kita nak menegakkan undang-undang, akan ada yang menentangnya. Sabar dan tenang. Dan jangan lupa videokan agar perbuatan anda sebagai penguatkuasa itu tidak disalah sangka. Nampak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.